Jangan laju sangat, Azim. Adik, tanya adik. Adik. Ayah nak naik ayah. Sabar, sabar. Ayah nak naik sebelah saya. Boleh. Ayah tolonglah. Ayah cepatlah. Nak naik. Jom, 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 jom. Ni adik ni. Apa ni jaga? Abang ni tolong tengok adik ni. Asyik nak main yang sana pula. Uish. Boleh main. Hai, elok-elok. Ayah, ni siapa? Adik. 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 Ayah tolong Nasib. Adik ni adik. Ayah bagi jaga. Ayah, ayah nak belakang. Adik. Adik. Lajunya. Lajunya dia ni. Buat sendiri. Belajar. Adik. Nak air? Adik nak air lah. Anis, adik nak air. Nak air tu? Nak air? Nak ke tanah? Nak. Mana bola kecil tu? Nak ke tanah? Hai, Azim, dia buat kat belakang yang macam tu. Adik, tak mau buat macam tu kat belakang. Ayah nak laju. Ayah nak laju ya. Laju ya. Dek. Jaga-jaga dia datang akak. Ha. Tu, air dekat abang. Air dekat abang. Adik. Sebaik. Azim, buatkan Asif tu. Adik. Adik sebelah akak. Kak. Dah. Tadi kan Azim, bila dia cakap laju sangat sampai nampak bulan kan, saya ingat, ui, apa hal sampai nampak bulan? Rupanya betul-betul ada bulan. Azim cukup Azim. Azim cukup. Dia kata tadi laju sangat ayah buah dia sampai nampak bulan. Ingatkan apa? Rupanya betul-betul nampak ada bulan. Kongsi. Adik. Minum duduk kat sana kak. Azim, kau buat apa ni? Iya, adik. Buai laju. Lajunya. Lajunya. Ayah tu. Oh. Adik.
Masa ni Abang Azim umur 12 tahun, Hanis 10, Akak 8. 10 tahun kan? Sama? Anda jampat. 10 tahun lah. Asif 5 tahun. Betul lah. Adik nak masuk 2 lah. Mama. Kamu ajar dia kan? Ya, dia tiru lah apa yang kamu buat. Asif. Dah Asif. Sama macam tu. Ya, ayah tahu. Dah cukup. Adik bagus adik. Ni tahun 2025, 2 Jun 2025. Balik rumah atuk sempena Hari Keputeraan Agong, public holiday. Memang cuti sekolah pun. Setelah 3 minggu nenek tinggalkan kita lah. Elok-elok Kak, tuntut baby boleh lah. Dia tu macam orang dewasa main buaian. Ayah nak main pula. Pergi gila-gila lah main. Nak tak pasir.